Saudari, Sekang Kipsa dan rakan-rakan saya dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi tajuk hari ini ialah Persekutuan Salur Bantuan RM1,500 pada keluarga yang terjejas akibat tragedi kebakaran di Kampung Bahagia Sendakan dan diselaraskan melalui ICJ di bawah Jabatan Perdana Menteri ya dan Nadar Ketua Anwar ya. Jadi okey, ini topiknya. Jadi sedangkan Kerajaan Persekutuan semalam mengumumkan sumbangan insan ya sebanyak RM1,500 kepada keluarga yang terjejas akibat tragedi kebakaran besar di Kampung Bahagia di sini. Jadi, ya, Yang amat berhormat Ketua Perdana Menteri, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan bagi sumbangan kewangan tersebut akan diselaraskan serta diagihkan melalui unit penerasan pelaksanaan ICJ di bawah Jabatan Perdana Menteri IJMN. Jadi dengan agensi pengurusan bencana negara NADA ya nama ya. Jadi masalah ini sangat besar kalau bencana dari segi kebakaran dalam sejarah negara kita. Sebab itu saya turun sendiri untuk beri semangat dan dorongan dan untuk bincang dengan Ketua Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Haji Nur mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Ya, jadi coba kita tengok. Ya. Jadi pada Ahad lepas kebakaran besar di perkampungan atas air itu telah memusnahkan kira-kira 1,000 rumah melibatkan kawasan seluas lebih 4 hektar. Ya, jadi sampai sini saya jemput rakan saya Jerry Kang untuk mengulas selanjutnya. Jerry, disilakan. Okey. Sebelum saya mulakan, saya ingin berterima kasih kepada usaha yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia menyumbang yang sangat baik, menyumbangkan 1,500 pada setiap mangsa kebakaran yang disebutkan tadi. Dari segi kesan, saya akan menjelaskan kesannya dari segi perancang kewangan. Dari segi perancang kewangan, kesannya itu para penerima setiap mangsa yang sudah menerima 1,500 harus merancang keuangan dengan baik. Apabila rumah sudah kena bakar, baru kena bencana, harus kena hati-hati guna duit. Kena penuhi keperluan asas dulu. Yang tak perlu jangan beli, tunggu. Kena bijak merancang keuangan, bijak menggunakan duit. Perkara seperti makanan harus dipenuhi terdahulu. Bajet semula perlu dibuatlah. Okey, sekarang sudah kena kebakaran, kena buat semula bajet. Susun semua bajet dan bajet bulan perlu disusun, semua perlu dibuatlah. Okey. Karena kecemasan itu sesuatu yang sangat penting. Pakar keuangan menyesuaikan simpanan sekurang-kurangnya 10 hingga 20%, iaitu 150 hingga 300 sebagai simpanan kecemasan. Para mangsa kebakaran atau para penerima 1,500, tolong jangan buat hutang baru. Okey, jangan buat pembelian berdesak. Itu saja saya sharing. Terima kasih. Ya. Jadi terima kasih kepada Jerry untuk ulas sedikit tentang hal ini. Jadi sekali lagi kita banyak terima kasih kepada Perdana Menteri
yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk menyumbangkan dan usaha gigil untuk kebakaran ini melibatkan 1,000 rumah, ya. Jadi sekali lagi terima kasih, ya. Jadi sila like, subscribe dan sokong, dan terima kasih.